Tahukah kamu, haiwan comel ini sebenarnya pemalas, bau pelik, dan makannya boleh buat dia mabuk. Inilah koala, ikon Australia yang nampak manja. Tapi jangan tertipu. Koala tidur hingga 22 jam sehari. Bukan sebab malas semata, tapi kerana diet dia sangat pelik. Koala hanya makan daun eukaliptus, yang sebenarnya beracun bagi banyak haiwan lain. Tapi, koala ada sistem pencernaan istimewa, ususnya panjang dan penuh bakteria yang mampu detoks racun dari daun tu. Masalahnya, daun tu rendah nutrien, sebab tu koala cepat letih dan tidur lama untuk jimat tenaga. Lagi satu, anak koala bila lahir akan makan najis ibunya dulu untuk belajar sistem pencernaan daun beracun tu. Ya, mereka makan pup ibunya sendiri. Dan kalau kau sangka dia comel, bila peluk pokok, sebenarnya dia tengah cuba sejukkan badan. Sebab koala tak boleh berpeluh, dia peluk batang pokok sejuk masa cuaca panas. Koala ni nampak lembab, tapi penuh rahsia pelik. Kalau nak tahu lagi fakta haiwan aneh dan unik, tekan like dan follow sekarang.